An Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tazbahu illa musinata illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-da'an. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan musinah, kecuali jika susah bagi kamu memperolehinya, maka sembelihnya jaza'ah daripada biri-biri. Maksudnya kalau boleh cari yang musinah, yang matang sikit tuan-tuan, yang elok sikit, gitu. Sebab apa? Balik daripada Uqbah bin Amir, Rasulullah mengagihkan binatang korban antara sahabat-sahabatnya. Lalu aku dapat jaza'ah sebahagian, tuan-tuan, jaza'ah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku memperolehi jaza'ah. Lalu baginda bersabda kepadaku, berkorbanlah dengannya. Hadis dicerita tuan-tuan menyentuh tentang umur binatang korban, iaitu hendaklah yang telah mencapai usia musinah, kecuali biri-biri yang dihaluskan di usia jaza'ah. Gitu. Dan apa lagi tu? Musinah ni apa? Ternakan yang telah sempurna, dia ada gigi depan, maka boleh. Nampak tuan-tuan? Tu nama musinah. Gigi yang duduk depan tuan-tuan. Tengok lembu tu ada gigi lah, dawan tu tuan-tuan. Maksud apa lah? Boleh korban lah. Dan yang telah sempurna giginya di depan dikenali dengan thaniyah. Apa dia tuan-tuan? Setelah bersalin gigi. Senang tuan-tuan nak ambil dengan korban. Usia dia ikut apa tuan-tuan? Ikut binatang. Contoh, unta kena 5 tahun. Tuan-tuan kena makan nasi Arab, daging yang paling lembut sekali adalah daging anak unta. Lembut tuan-tuan. Kalau bapa unta tuan-tuan, dia tak lembut dah, kerah tuan-tuan, kerah teruk tuan-tuan. Yang kedua, bagi lembu dan korban, bagi lembu dan kerbau genap 2 tahun. Itu di antaranya. Yang ketiga, bagi kambing dan biri-biri apa pula? Genap 2 tahun menurut mazhab apa? Maliki, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali apa? Genap setahun. Jaza'ah ni maksudnya apa tuan-tuan? Ialah usia ternakan sebelum musinah, iaitu ternakan yang gugur giginya, susunya setelah usia 6 bulan. Maka tak sah tuan-tuan berkorban dengan jaza'ah, melainkan biri-biri saja. Kambing biri-biri boleh, yang lain tak boleh. Sebab ini adalah di antaranya pendapat di antaranya para ulama kita. Ini jaza'ah tuan-tuan. Dia sebab nak binatang korban ni tuan-tuan, kita kena faham di antara